Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam video Villa Sunset Masoy. Sekarang itu satu hari satu khabar-khabar. Okay. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya pun keluar sikit lah. Lepas tu ada maklumat baru untuk nak sapa kepada kita. Tu dia maklumat di segi keluar negara lah. Kalau bahasa maklumat tempat tag kita tu, orang panggil negara kita tu buku, orang panggil buku bab pacaran kau duit di kita tu. Senyap masa sekarang. Senyap lagi. Kita nak sapa tak boleh lah. Nak yaitu dia tubik juga pemberitahu di segi tempat teh kita iaitu apa? Bad pacaran. Di segi bad pacaran tu di segi kerajaan tu dia kata nak buat we cepat banget. Nak buat we cepat banget. Tetapi dia tak ada sapa, tak ada ayat kata bulan mana, hari apa, tepat berapa. Tu dia tak ada ayat je tu. No ayat tu no buat we cepat banget. Di segi bab pacaran. Hak orang duk tunggu nak daftar nama, nak long tabian hak baru tu. Masa sekarang kerajaan istihad atau nak buat dengan cepat banget, dia tak ada ayat bila, bulan mana, tepat berapa. Kita nanti sekali lagi, kita nanti dengar lah. Kalau bahasa kerajaan istihad lagu mana, insya-Allah saya nak sapa lah. Pak kita untuk apa? Untuk kita tu dia tahu dengan semasa boleh pergi daftar nama, boleh pergi long tabian dengan cepat banget, dengan turut teratur dia. Dengan masa dia. Tu buku duit dicerita. Lepas tu buku orang panggil buku bab pacaran, buku duit dicerita tu masa sekarang tu fake 3 tu nanti ringan juga. Nanti ringan juga. Tak ada cerak lagi masa sekarang. Nak bila tu Ya ada dah tu be oyak atau bulan tu bulan ni, tetapi tak ada cerak. Tak ada cerak, kita tak sesapa lah, takut kita tu duk agak gano kata kau baru ni kata nak boleh, tetapi tak ada boleh. Nak ya masa sekarang tak ada jelas, tak ada cerak apa lagi. Sebab itulah saya nak sapa tak boleh lah masa sekarang tu. Harap kita faham lah di segi ni. Kalau kerajaan istihad lagu mana maklumat baru-baru, insya-Allah saya nak sapa lah. Saya nak sapa. Di segi buku duit dicerita kau bab pacaran kau buku lain-lain lagi. Tu nak tak masa sekarang. Lepas tu di segi kalau bahasa hak minggu hak cerak dak tahu lah, tetapi adalah dalam orang panggil dalam TikTok kau, dalam Facebook kau, dalam live kau, nak adalah di segi orang panggil pakar Pobocho, Pubancakan, Puton Kau. Dia istihad lah kata tempat teh kita kat sana ni tu kalau bahasa tentera ko, polis ko, lain-lain lagi ko, bukrong ko kan tu kalau bahasa nak buku gambar kita. Apabila kita buat kenderaan kereta mutu kat sana ni tu, apabila dia nak buku gambar kat sana ni tu, tak boleh. Ni berita cerak tak cerak tu wallahualam, tetapi ada lah dalam 3 platform tu ada. Dia ada istihad lah. Saya nak ambil tengok tak ada ambil apa, tak ada ambil iPad nak. Kalau bahasa tu ya adalah dalam tu dia kata main misik tak boleh. Kalau bahasa nak tengok bab pacaran kita, nak tengok kat kenalan kita, tak ada apa. Tetapi nak ambil buat buku gambar tu tak boleh. Hak ni kita nanti tengoklah cerak sekali lagi. Ni kalau bahasa cerak ke mana tu, insya-Allah saya nak sapa. Tu di segi ni tempat teh kita tu. Kalau bahasa tu unel lagu ni tu wasapo setujulah dengan orang kampung tempat kita masa sekarang. Sebab apa, kalau masa kita dak tengok lah dengan kecek pe dengan fok kita ramai-ramai tu duk bunyi dalam social media tu banyak lah. Ada segini masa tak setuju. Apa khabar mari buku gambar. Ada dia minta kat kenalan kita, minta bab caca kita tu buat buku gambar. Tu bahasa tak setuju mana tu tempat tag kita tu. Kalau bahasa mengikut turut ni sungguh, kalau bahasa berita tu baik turut ni sungguh tu, bahasa setuju dengan kita ramai-ramai tempat tag kita. Tu nak ya tu masa sekarang. Lepas tu berita Skoda ni lah dalam negara kita. Lepas tu kita baik keluar negara sikit banyak pendek-pendek reka. Dengan masa pendek-pendek ni, iaitu kita tengok keluar negara, iaitu marah hari tu ke saat ni tu Yaman. Yaman kena serai dengan itu apa panggil dengan US
Dengan Trump lah deh, mudah-mudah nak ya tak kena serai kau saat ni you panggil you tar naman. Tempat Yaman kau saat ni tu. Apabila kena serai kau saat ni tu Yaman tu itu jadi gusak jugalah tempat tu. Lepas tu hari ni pula Yaman hatta Carwa pula. Hatta Cipenawu kau saat ni tu. Gi serai kapal laut. Hok ke apa? Hok kapal laut, hok kapal musuh duduk atas banyak-banyak tu. Iaitu kapal laut untuk hakuk kapal musuh. Orang panggil nama kapal laut kat saat ni tu Kalwisan. Kalau bahasa tak silap lah Kalwisan kat saat ni tu. Jadi kata Yaman tu Meklek. USA buat Yaman Meklek hari ni. Nak kata sangat kuat. Satu kapal laut kat saat ni tu rusak dah. Dari segi pemerintah tu bet aku tu benar tak benar wallah lah. Tu dari segi dok tubik lah masa sekarang, di segi dok terus dok tubik gini juga. Nak kata masalah lah ni. Lepas tu dari segi falah kita, kalau masa kita tengok tu kuat benar. Kuat benar. Marah hari tu dia tahap boom kat saat ni tu tepat lipai pula. Tempat lipai, tempat selamat. Dia tahap pula tempat tu wakwi orang kita tu meninggal dunia banyak. Lepas tu wakwi orang falah kita kat saat ni tu susah payah. Lepas tu wak zoling tempat tu kat saat ni tu. Lepas tu dia tubik istihad, tubik pemberita hak dia, negara dia tu tubik lagu mana? Tubik kata dia nak pergi segai fort nung, dia nak pergi cari fort nung dok dah dalam ni. Fort tentera falah dok dah dalam ni dia kata. Dia ada belakang Quran dia. Dia buat sebab kau tu kau ni sebab apa? Sebab nak baca, sebab nak mengenak, sebab nak buat karut-karut kat sana tu. Dia buat panggil buat buku ikut dah lah. Buat buku ikut dah. Nak kata dia boleh buat belakang. Tetapi kalau asal kita tengok semua kat sana tu, fort dia tu buat zoling, buat karut, buat apa kat sana tu. Semua kat sana tu. Fort dia kat sana sendiri kat sana tu. Orang panggil apa? Mampus banyak juga. Apabila falah serai kat sana tu fort dia mampus banyak. Tua-tua fort dia kat sana ada lah. Ada tu baik pemberita marah dulu. Fort dia kat sana tu mampus banyak. Mampus banyak juga fort dia kat sana tu. Lepas tu sama lah. Kalau masa kita tengok dalam negara Turki ko negara lain ko nak ya masa sekarang, kalau masa kita tengok di segi negara Turki. Dia boycott, dia ban sungguh. Dia tak seguna sungguh. Hak benar, hak Yahudi kalau masa gi buka panggil gi buka gi kaya saka tempat dia lah dalam negara dia kat sana tu. Tak maju. Iaitu lom lalai. Nak kata di segi ayah KFC pun habis pada dia tak boleh buka. Tak ada orang sokang. Iaitu mampu lom lalai. Di segi negara Turki. Sama juga dengan kafe pok dia benar lain-lain lagi. Benar makan ni, benar ikut gopo hok mari kepada Yahudi kat sana tu dalam negara Turki tu. Tak boleh jual, tak boleh buat apa, tak boleh nego apa. Mampu sungguh. Mampu sungguh. Tak samalah dengan negara kita. Kalau kita tak apalah negara kita tu ramai orang bukan agama Islam, tetapi kalau asal kita nak banding, kita banding dengan 3 wilayah kita lah. 3 wilayah kita makan tak ada kira. Tak kira mari kepada Yahudi, tak kira mari kepada mana, fok kita pandai makan. Kalau asal kita tengok masa sekarang. Sebab tu kita pakai tapih lah masa sekarang. Kalau asal mari kepada Yahudi, kalau asal kita boleh liang, kita boleh hilik lah makan hak lain tu, kita lebih molek gitu. Tak usah disokang sangat lah. Nak kata tempat teh kita tu. Tak usah kira dalam negara, kira tempat teh kita. 3 wilayah lah. Mudah-mudah. Nak kata masa sekarang. Lepas tu setengah daripada setengah keluar negara tu, Tok Sevi orang panggil. Tok Sevi Yahudi tu masuk dalam negara dia. Ni kita banding dengan negara Thai kita. Memanglah negara Thai kita tu. Panggil masuk fok pelancong, fok popo, fok Yahudi pun samalah, banyak tempat teh, banyak tempat dalam negara kita. Negara Thai kita memanglah banyak agama lah dia, tetapi di segi makan ni tu kalau rasa
di segi saya ke di segi lain tu banyak ke komen lah. Tok sewi kita tu duk sokongnya Yahudi, iaitu makan ni tu 3 wilayah ni haji boleh tu pilih sikit makan ni. Nah ya tu benar hak dalam negara Thai kita ke benar hak keluar negara hak lain pada ke apa? Lain pada hak Yahudi tu ada banyak lagi. Boleh pilih lagi makan ni tu. Sebab tu lah kita tempat teh kita ni kita pakai jaga lebih banyak di segini. Kita boleh liang, kita boleh halik makan hak lain, kita makan hak lain. Nak ya tu banyak lagi negara kita. Makan ni tu mari seluruh dunia tu ada banyak lagi. Tak ada. Kita tak mesti kena makan hak Yahudi masa sekarang tu. Tu. Ya tu masalah lah ni panggil negara kita tu tak apalah dia bukan Islam banyak. Islam banyak 3 wilayah. Sebab tu lah di segi makan ni tu kita penting lah 3 wilayah. Tak kira semua negara. Kalau semua negara tu dia tak boleh buat. Kalau 3 wilayah ni boleh. Kalau masa kita pilih makan ni. Tu dia. Di segi masa sekarang. Tu dia. Lepas tu berita keluar negara saya pun ada maklumat. Setara ni lah hari ni tu. Kalau masa ada apa-apa saya siapa kat mana tu silap dan salah kat mana tu saya minta maaf. Di segi negara kita pun tak ada bergerak, di segi kerajaan pun tak ada tubik lah. Hak baru-baru, maklumat baru-baru. Di segi duit cerita kau, di segi bab pacaran kau tak ada tubik masa sekarang. Kalau masa ada tubik bab pacaran kau, duit cerita kau dan lain lagi hak bui dah kepada pok kita tu, insya-Allah saya nak sabarlah. Tu dia. Hari ni saya pun sekadar ni sajalah. Saya rekas sikit banyak sekadar ni saja. Kalau masa silap dan salah mana tu saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu, minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.